jadi ni? Mana solar? Alamak, solar! Mana kau nak pergi? Nak pergi bercuti. Bye. Sonok betul dapat pergi cuti. Iyalah, nak pergi cuti naik kereta baru. Hahaha. Eleh. Yelah tu. Kena tangkap polis nanti baru tahu. Hello? Betul ke ni dengan Solar? Saudara elemental kepada Halilintar? Ya, betul. Ni siapa? Saya polis. Saudara elemental kamu telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Apa? Betul ke ni? Kenapa Hali boleh kena tangkap Encik Polis? Sebab dia tak guna tali pinggang keledar dan sebabkan insiden kat jalan raya. Apa? Baik kamu datang ke balai polis sekarang. Baik Encik Polis. Nanti saya datang dengan saudara elemental yang lain. Tak boleh. Kamu kena datang sini seorang-seorang. Kalau tak, Halilintar tak akan saya bebaskan dan terus berada di penjara selama-lamanya. Alamak. Jangan Encik. Saya akan datang ke sana seorang-seorang. Bagus. Cepat datang. Ayoyo, kenapa jadi macam ni? Sebab cakap aku tadi ke Hali jadi kena tangkap polis betul? Alamak, mulut jahat. Tunggu Hali, aku datang. Yeah, boy. Hali, aku datang. Kat mana saudara elemental saya, Encik Polis? Dia dikurung dekat mana? Saudara elemental? Ya. Saya Solar, saudara elemental kepada Halilintar. Saya datang untuk jemput dia. Tolong bebaskan dia dari penjara, Encik Polis. Dia abang saya satu-satunya yang suka bagi duit pada saya. Saya sangat sayangkan dia sebab dia baik abangnya. Walaupun dia tak sukakan saya, tolong jangan kurung dia, Encik Polis. Macam tak betul je budak ni. Apa hal kamu ni? Tak ada orang nama Halilintar yang dikurung kat sini lah. Tapi tadi Encik Polis kata saudara elemental saya dikurung kat penjara ni sebab tak guna tali pinggang keledar. Sampai-sampai sebabkan insiden kat jalan raya. Hai. Kamu dah terkena prank ni. Kami tak ada tahan dia kat sini. Apa?
guna Hali. Buat malu aku je. Semestinya aku tahu kalau dia tengah prank aku. Patutlah tak bagi aku datang dengan yang lain tadi. Baik aku tengok komentar penonton. Biar tahu dari diorang. Jadi aku tak akan terkena prank diorang lagi. Hehe. Ini saatnya. Ais, kau kenapa? Solat. Jantung aku. Sebenarnya aku sakit jantung. Ada. Aku tahu ni dare je. Baik kau prank yang lain. Jangan aku. Alah. Eleh. Aku pun boleh buat lah. Angkat korang bertiga sekali. Wow. Cakap besar. Yelah tu. Memang boleh angkat. Tapi 10 saat je. Lepas tu terus KO. Tengok aku. Dah lebih dari 10 saat. Aku pun boleh lah angkat korang lebih dari 1 minit. Tak percayalah. Kalau jatuh nanti kau nangis. Kita orang pula yang kena marah. Betul? Nangis? Korang ingat aku ni budak kecil ke? Iyalah, kau kan bongsu. Anak kesayangan. Jomlah kita main kat luar. Jom. Woi. Jangan pergi sebelum aku selesaikan cabaran ni. Hebatlah Solar. Tapi kau kena tahan sampai 1 minit. Kacang je. Wow. Macam masih kuat ke? Kalau tak larat cakap je. Biar kita orang turun. Tak payah. Ringan je korang ni. Macam ranting pokok. Belah! Adik! Aduh, apa jadi ni? Mana Solar? Alamak, Solar! Alamak, Solar dah bertukar jadi bayi. Taufan, Blaze, Duri, apa bising-bising tu? Alamak. Cup. Jangan nangis. Nang. Nani. Dey, jangan bising Nanti kita orang kena marah gempa. Kau ni jadi semakin kuat dia nangis. Alamak. Kenapa korang bising-bising ni? Tak ada apa-apa gempa. Jangan buat kacau tau. Siap, bos.
Nasib baik Gempa tak marah kita orang. Kalau marah tadi, siap kau aku penyekkan. Diamlah. Ya! Blaze! 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 Bangunlah! Blaze! Bangun! Jangan mati sekarang! Huh? Bayi kematian. Blaze, jangan tinggalkan kita orang. Macam tu ceritanya. Oh, macam tu. Tak apa, kita kuburkan dia nanti. Buang terbiak tiga orang ni. Aku kan pura-pura mati je. Woi, aku hidup lagi lah. Hantu! Tak ada yang kisah pun aku mati. Sampai hati betul diorang ni. Apa? Apa aku buat tadi? Kenapa aku buang iPhone 17 Pro Max aku? Tidak! Gempa, nak minta 100 boleh? Boleh? Nah. Terima kasih Gempa. Kaulah adik terbaik aku. Gembira betul ya. Selalunya dia yang bagi kita orang duit. Blaze. Aku nak belanja kau ni. Tak nak ke? Nasi padang nak nasi padang. Tak nak tak apa. Nak 10 bungkus. Astagfirullahaladzim. Nasib baik tadi dapat duit dari Gempa. Bopek, bopek. Bopek, 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 bopek. Bopek, bopek, bopek. Bopek, 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 bopek. No, 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 no. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Taufan, kau nak tolong aku tak?
Sebab aku ada dare untuk kabulkan permintaan kau, jadi aku akan tolong kau. Ha, meh sini. Bopek bopek, bopek 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 bopek, bopek bopek bopek, bopek 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 bopek. Oh. Hah? Hehe. Kenapa kita orang ada kat sini? Kamu nanya? Hah? Ada apa dengan kalian? Kamu bertanya-tanya? Kamu nanya? Kita orang diamlah. Kamu bertanya-tanya? Hah? Apa hal kau ni? Kenapa kau peluk aku? Sebab kau baik dan peduli dengan aku. Jangan like, subscribe dan share.